Apakah amalan supaya tidak bangun dia di padang mahsyar di akhirat nanti telanjang? Dia tak boleh telanjang di akhirat. Akhirat nanti bangun telanjang. Kenapa telanjang? Kerana kita miskin. Sebab tu kita lahir telanjang. Siapa sini masa lahir pakai kain saping? Siap dengan keris ada. Pakai sekolok ada? Tak ada. Kaya lagu mana pun lahir telanjang. Apa makna telanjang? Bukan seks, tapi makna miskin. Kita lahir miskin, tak ada selah baju pun. Hidup ni sekarang kaya sekejap, kejap je. Mati kat lagi lanjang pula. Mari tukang mandi mayat, habisnya buka. Cabut baju kok buang, topi sudu buang, sokok buang, cicing cabut, gigi pelesu cabut, habisnya cabut. Miskin kita. Tanam. Tutup kain kafan. Betul tak? Dan bangun di padang mahsyar, Nabi kata yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uryana, akan dihimpunkan manusia di padang mahsyar telanjang bogel. Kata Aisyah, dah kalau gitu isteri Nabi, dah kalau bangun lanjang malu lah kita, ya Rasulullah, malu lah kita, mu tengok aku tengok mu. Betul tak? Dah lanjang. Betul tak? Isteri Nabi kata malu lah. Nak? Malu lah kita. Nak? Nabi kata tak. Orang tak cara tak. Kerana pada hari itu orang tersangat takut dengan kemurkaan Allah. Macam rumah terbakar. Kalau rumah terbakar, orang kejut tengok terbakar dah rumah, orang pakai kain dulu ke terjun lalu? Dia tidur pakai kain belekat, luar dalam tak pakai. Faham? Tidur pukul 10 malam, pukul 12 cabut habis dah kain belekat. Faham? Tiba-tiba sambar buat nyamuk dirasik, ingat dia siling. Orang tengok sebelah rumah dia nyala api dah siling nak utuh. Wak mak, api. Wak mak bangun tengok api. Pakai kain dulu ke terjun dulu? Jawab. Terjun dulu. Faham? Tak sedar lanjang. Sedar lepas interview dengan TV3. Rasa sejuk Angry Bird. Tengok bawah. Kiu. Nampak? Itu hari kiamat. Takutnya pada kemurkaan Allah, tak perasan lanjang bogel lagi. Biarlah dah dia tanya, dah amalan apa tak boleh lanjang? Ada amalan. 4 golongan bangun padang mahsyar tidak telanjang, ada baju. Nombor 1, para nabi, para rasul. Faham? Kerana hadis sahih, nabi-nabi bangun dari kubur, malaikat bawa datang baju dari syurga pakai. Okey. Nombor 2, orang yang mati syahid, dia akan pakai pakaian perang dia. Faham? Nombor 3, orang yang mati dalam ihram, dia pakai ihram. Faham? Pakai ihram, bangun pada mahsyar, tidak telanjang. Nombor 4, orang yang di dalam dunia derma baju dia kat orang. Dia ada sedekah pakaian kat orang. Faham tak lagi? Maka dia boleh pakai baju. Itulah amalan kita. Kalau terjawab dah lah hak mu tanya tadi, benda amalan. Amalan dia nak banyak sedekah. Hidup kita banyak sedekah, dia akan tolong kita hari kiamat. Faham tak lagi? Tapi kalau kita nak pakai baju molek, berilah hak molek ke orang. Kalau kita nak pakai hak cari, beri hak cari ke orang. Betul tak? Kerana dia akan datang balik. Sekadar mana hak memberi? Memberi hak mahal, hak mahal. Memberi hak murah, hak murah. Memberi hak buruk, hak buruk. Kita nak wish luar ke orang, cabut zik tu. Tinggal ngacing saja. Faham? Baru nak wish. Polong mari. Nak wish luar Datuk suruh wish luar ke polong. Polong kan susah. Ambil keluar. Rupanya zik cabut. Esok nak raya ambil juga. Faham? Ngacing saja ada. Zik tak ada. Esok pergi ngipah katil polong. Duduk tinggung. Congok duduk. Moklung dah nampak. Dah tu sate mari duana pula. Faham? Cubik jongor gitu. Faham? Dah. Beri hak buruk ke orang. Nampak? Boleh hak buruk di akhirat ini. Faham? Boleh gaji 4,000, ambil 100 riyal, beli pakaian, cari budak-budak kurang pitih tu, sedekah baju keluar. Betul tak? Ada masalah. Bukan mesti baju tu mahal. Dah. Itu pakaian kita, hari orang lain telanjang di padang mahsyar.